So what's up guys. So hari ni kita tak ada, bukan saya yang kontrol konten ni, tapi kita nak tengok. Saya nampak Mika dari tadi dia buat apa tak tahu dalam kedai buku. Saya tahu sejak bila dia jadi ulat buku saya tak tahu. Bang, kenapa abang nak kedai buku bang? Kenapa saya kat kedai buku? Saya baca buku lah. Psych. Kita kasi repair basikal pula. Okay. Kenapa dalam banyak-banyak hari abang tak datang kedai buku, kenapa hari ni abang datang kedai buku? Ada sebab tertentu ke? Saya nak tanya awak juga boleh tak? Kalau saya datang kedai buku, saya susahkan awak ke? Double kill. Ada kamera. Sorry. Sorry, tanya soalan apa tadi? Tanya buku apa bang? Oh, ada. Saya baca buku ni sebab saya dulu kecil-kecil, buku saya yang ni hilang. Stop it. Get some help. So saya suka baca buku-buku macam ni. Psych. Psych. Goyang goyang. Apa ni dah? Kau nak aku escape apa ni? Escape from reality? This is reality bro. Kita belum masuk tu bukan belum tentu dia macam tak ada challenges. There's a lot of challenges in escape. Sebab Mika tahulah. Sebab Mika pernah pergi kat escape Melaka. Best! So apa cerita ni? Escape kat mana? Apa cerita ni? Escape dekat Putrajaya guys. Yes. Macam mana kalau korang pernah pergi escape Putrajaya? Tak pernah? Sejum, Mika bawa korang masuk. Kau tak boleh berlarai. Nak kena selfie lu. Kena selfie lu untuk scan nak kena masuk. Oh dah, upload selfie. A few moments later. I'm in. 5 kali kan saya try. I'm so in. What I'm going to do today. Mika banyak sikit aktiviti macam ni lah. Mika, why now? Kenapa sekarang? Kenapa start dulu Mika ni cucak? I'm looking up for myself. I'm finding myself. That's why. Pernah tak korang masa macam hilang? Hilang. Ya, aku campak kau betul lah dia. Aku campak kau ada lah tu. Macam Mika cakap dia, I lost, I'm finding myself. So now Mika nak try semua benda lah kat Malaysia ni. Lantak aku nak cakap apa. Mika nak first start dengan Mika nak terjun kat dalam ni dulu lah. Psych. Muhammad Salim. So hari ni Salim lah akan jaga saya. Betul? I got my safety guy here. Say hi. Salim, hi. Alright. Wow, my name is Salim. Apa yang paling best Salim dekat dalam escape Putrajaya ni Salim? Paling tinggi flying 5 atas tu. Flying 5. Ya. 70. Bismillah. Pegang kau kuat. 70. Pegang kau kuat aja, pegang kau kuat. Jangan. 70. Jangan 70. Ya, buat peace. Jangan 70. Peace. Subscribe, comment and share. Excitement, excited, everything. For me, it's easy. 100% easy. Easy Katka. K-A-T-K Katka. Jomlah kita bagi arai cucun je. Flying spot by the way guys. This is flying spot first. Yes, sure. Ini monkey business. Monkey business. Siapa monkey? You. Oh. Mana lagi elok kalau jadi monkey? Me or this guy? How dare you, Salim? How dare you? Saya tengok lah, terus main sekarang. Dia lambat sangat, besar ke? Nak main sekarang. Pulas dulu. Pulas dulu. Pusing. Pulas bawah. Hai, tak bawah. Not that hard. Oh, fucking.
plus with S. Muka kau. Wah, sakit nampak kamera. Aduh. A few moments later. Mika tengah kita orang guys. Dia dah terlalu ekstrim ke depan. Aku pergi sekarang. Aku datang. Aku datang. Aku datang, man. Ma, aku datang. Ma. So, kita orang settle for first checkpoint, man. So korang, kalau korang nampak benda tu, tengok. It's good to be true. It's good to be true. Benda-benda macam ni lah Mika saya paling takut tau. Mika paling takut height. Tinggi tu memang Mika rasa macam But it's okay, Mika nak try. I want to fight myself. Masuk-masuk kata-kata semangat je. Kata-kata hari ini, Kita dekat dunia ni, kita perlukan semangat buat diri sendiri. Bukan dengan orang lain. Sebab apa akan jadi in the future, kita pun tak tahu. Goyang 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 goyang. So ni baju untuk kita naik Graduasi. banana Oh, ingat baju graduasi. flip. Banana flip. So ni banana flip tu kalau kita pakai baju tu, kita lagi senang untuk longsor lah. Dia akan licin baik. Look at my shoes guys. I got a new shoes. Saya nak tunjuk korang nampak ada monkey business ni. Kau tahu siapa owner monkey business? Ni, monkey, the monkey, the founder. Okay korang, so now Mika nak try banana split. A few moments later. Okay, jom korang, kita tengok ketinggian dia berapa. Macam ni. Nampak yang depan ni. Let's go Salim. Dapat guys. So Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sakit jantung. Tak ada. Gerak. Tak ada apa lah. Mana rasa apa? Sekejap, rasa gugur jantung okey lah. Bro, asal diam je lepas banana flip bro. Baru ingat kan ke? Dengar tadi Allah Akbar, Allah Akbar. Allah selamatkan gue. Rizat pegang ni. Orang nak try. Yang goyang-goyang. Siapa goyang? Aku rasa tempat ni keras. Man, aku tak kisah aku man. Kamera. Aku tak kisah aku man. Okey. Kau ingat tak tinggi ke? Tinggi. Man, go Diego, go Diego, go. Kita jadi Dora man, Dora. Dora. I wanna play with you. Benda 2, 1, go. macam tu lah yang paling. Ingat ni dah yang paling ekstrimnya. Ada lagi ekstrim lagi lah. Nyawa satu je dah. Dapat habiskan. Dah ready lah. Sabar. Aduh. Tak, kalau kau nak bagi lagi cepat jatuh sikit, kau buka baju. Itu je. Tak payah lanjutkan. Boleh. Bukan pusing sana, pusing sini. Dah tak ada sempot dah. Boleh.
A few moments later. 70. Bismillah. Pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat. 70. Pegang kuat-kuat aja, pegang kuat-kuat. Jangan. 70, 70. Jangan 70. Dia buat peace. Jangan 70. Izzat ada abang, Izzat. Abang yang nak Izzat have fun. Jangan 70, tolonglah jangan 70. 50. Maksimum dah? Tak. Boleh. Ini sus boleh maksimum, tak boleh sus. Awal. Jap. Tak ada, Zat. Bang, saya dah sakit. Tak ada. This is your time to shine. Like, subscribe, comment, and Share! Oh! Bye, Zat. Woo! Berapa tadi, bro? 90. 90. 90. Wow, you are my brother. Dia ke start okey. Bila kau dah naik, okey. Dia sling kau. Tapi bila ke atas tu raya, kau tengok rasa. Bos. Boleh buat 100 bro. Boleh 100. Boleh? Okay, thank you. Thank you pasal 100. Lepas terus. Lepas. Lepas terus. 2 3. Aduh. A few moments later. Ini berapa kaki bos tembak? 20 kaki. Sekek kau dah. Aku yang takut. 2 3. Wah!